Now, Lembaga Pengarah 1MDB atas usahanya sendiri memang pun telah pun memulakan perbincangan dengan ABA PJS Limited ini seawal 249 hari sebelum resolusi yang dipertikaikan dan juga resolusi pemegang saham dan juga minit perwakilan Menteri Kewangan ini ditandatangani. Telah pun ada resolusi syarikat 1MDB untuk mewujudkan satu JV, satu usaha sama dengan syarikat ABA. Kemudian 243 hari sebelum dokumen-dokumen ini ditandatangani, Muhammad Badawi Al-Husaini daripada ABA Investment PJS telah pun menulis surat kepada Lembaga Pengarah 1MDB supaya diwujudkan satu Joint Land Development Agreement di antara 1MDB Real Estate untuk memajukan Kuala Lumpur International Financial District KL FID. Nah, Tan Sri Ismi sendiri ...133 hari sebelum dokumen-dokumen ini ditandatangani, Lembaga Pengarah 1MDB juga telah mengadakan perbincangan untuk satu kolaborasi mengadakan usaha sama dengan ABAR. Dan 83 hari sebelum dokumen yang dipertikaikan ditandatangani, Tan Sri Ismi juga hadir dan mengambil bahagian dalam satu mesyuarat Lembaga Pengarah di mana Lembaga Pengarah 1MDB telah mencadangkan 1MDB memasuki satu perjanjian formal, perjanjian usaha sama secara formal dengan ABA. Ini juga meliputi projek TRX. Jadi perkara perbincangan untuk ke arah mengadakan hubungan rasmi ini telah lama dibincangkan, dan bila ianya diangkat melalui resolusi syarikat 1MDB sekarang untuk mengadakan hubungan rasmi, Datuk Seri Najib mengatakan beliau tidak melihat apa sebab untuk beliau membantah usaha sama ini kerana beliau melihat usaha sama ini boleh membawa keuntungan kepada rakyat Malaysia. Maka dengan itu beliau telah menurunkan kedua-dua tanda tangan beliau ke atas kedua-dua dokumen, tetapi selepas mesyuarat Lembaga Pengarah telah pun mengemukakan resolusi mereka. Jadi dalam pembelaannya juga Datuk Seri Najib melalui peguam-peguamnya telah menghujahkan secara panjang lebar kenapa keterangan beliau dan Tan Sri Lodin perlu diragui. Tidak ada sebab untuk mahkamah meragui keterangan Tan Sri Lodin. Dan Tan Sri Lodin pada masa itu adalah pengurusi Lembaga Pengarah 1MDB. Sedangkan pada masa yang sama mahkamah telah mendengar pelbagai keterangan-keterangan yang bercanggah yang telah dikemukakan oleh Syahrul Azral, CEO 1MDB, dan juga Jasmine Lu, rakan beliau, yang sepatutnya ditolak awal lagi oleh mahkamah.